day 2. Hai, so good morning for day 2. Sekarang kami sudah bersiap untuk pergi jeep tour. Sekarang menarikkan pukul 7.05. Nuha dah pergi sebab dia uruskan semua tu. So dia kena awal. Hana pun dah siap. Let's go. Aduh bulan. Jangan sikit muka pagi jangan. Puas kakak mencuba pula. Tak tahu kenapa Yana desain untuk pakai tudung kuning lagi. Saya dengan Nuha sama warna. Ya doh. Tapi tertulis sama warna putih coklat. Baju putih, seluar coklat, tudung warna coklat putih gitu. Yana lain sikit. Tapi dia still coklat. Dipulaukan Yana. My God. Sedih. Gerak. Let's go. Sama saya Nuha. Akhirnya dia dah settle kan masalah. Oh, Nael tak pergi doktor. Dia kata jauh lah. Oh, ya ke bang? Let's go. Sejuk. Katalah dia suruh pakai jas dah rasa lah. Sejuk tu. Lupa nak bawa. Bawa guys. Bawa. Matahari sudah nak naik. Ini baru sunrise. Mereka waktu subuh dah tamat. Nampaknya kita dah request untuk pakcik ni bawa laju. Tak tahu jadi apa ni. Laju. Nuha tak turun, dia busy. Saya sembang. So ni checkpoint kedua. Checkpoint kedua ni kita nak pergi masuk imtiaz. Takkan sana tu. Yang imtiaz cabut jadi smooth tu. Jadi penguin. Yang sama buat lagu tu? Ya, Anan. Jom dia. Dia naik. Bau asam. Dia naik. Oh my god. Tak nak. Tu lomba apa lah tu, ya Allah. Kenapa tiba aku naik ni? Masih sempat untuk batalkan niat untuk naik sampai atas sana. Nampaknya saya batalkan niat. Nampaknya yang namanya tripod tertinggal ni sampai kat tempat lain. Tu tak tahu kat mana yang nak campaknya. Masa pergi kat tempatnya balik. Mana dah? Nampaknya Amu ni dah menemukan. Terima kasih semua orang berpecah cari. Alhamdulillah. Selamat katir. Jom, let's go. Benda ni lah tinggal. Benda ni campak buat apa lah. Hei, minggu depan ni nak Norway tau. Lagi satu beban. Yang satu dah ambil dah benda tu. Dia tinggal dalam kereta. Serabut tadi nak kena cegah apa lah macam-macam. Sana. Banyak gaya apa ni? Kau relax. Apa pun jadi, sarap dulu guys. So dah siap.
Lepas ni kita orang gerak ke Aqaba. Bye bye di room. By the way, Ana punya tripod dah jumpa balik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Nael. Terima kasih Nael. Sebelum gerak ambil gambar dulu guys. Ambil gambar dulu guys. Dengan trip JBP guys. Tak nak. Nael, ya Allah, sekali. Semua orang begini ya. Begini. Boleh. Nael, last dah. Buatlah. Nael. Voting sikit. So kita orang baru selesai bergambar bersama adik-beradik Prisma. Makcik-makcik dan abang-abang Imam Bos. Tu diorang tengah ambil gambar budak AJK. Tempat lain AJK tu. AJK guys. Tu lah AJK nya. Tu yang mengambil gambarnya. Tak siapa tak kenal. So dah cukup orang dalam bas. Lepas ni kita orang gerak pergi Aqaba. Mula ada ke? Macam ni, kita nak gerak Aqaba. Daripada sini ke Aqaba tu, ke hotel tu 1 jam 10 minit. Nanti akan ada macam pintu gerbang tau, ada polis jaga. So kadang-kadang polis tu disuruh turun je lah, tunjuk ikomah korang ataupun hawiyah. Lepas tu yang kedua, nanti bila dah sampai dekat Aqaba, aku akan bagi kunci dulu, kunci bilik masing-masing. Lepas tu masuk bilik, rehat lah. Untuk hari ketiga ni, makan sendiri-sendiri. Nanti petang, kalau siapa yang nak pergi ke pantai dengan coaster, kita akan naik pantai, kita akan pergi pantai hujung yang tak ada orang sangat. So dekat situ lagi clear lah nak tengok sunset. Dalam pukul 4.30 ke pukul 5.30 macam tu. 2 hours later. Guys, tadi kita orang kena tahan dengan polis. Lepas tu polis ambil semua komah kita orang. Lepas tu kita dah tadi ikut sorang. So sekarang apa kita buat? Tak nampak tu. Kita orang tengah reverse. Reverse. Ada lagi komah? Tak ada. Ikomah tu apa ikomah tu? Komah tu macam visa. Tak bisa kita orang. Tadi kita orang turun untuk tahu lah kan, nak masuk sini kena check. Lepas tu ada terceceh seorang punya. Lepas tu sekarang tak ada tempat untuk U-turn. So kita reverse guys. Dah lambat. Update. Dah dapat dah. Selamat. Dah jom pergi pantai. Let's go. Sampai dekat tu laut guys. Kita masuk hotel dulu. So dah sampai ni hotelnya. Ni bilik tandas. Tandas nampak okey. Okey. Itu dia view. So ini katil, ni ada wardrobe. Ada aircon. That's all. So kat sini suhu dia macam kat Malaysia je. Tak panas sangat, tak sejuk sangat. Tak sepanas Malaysia lah. At least. Sekarang kita orang solat, rehat-rehat. Lepas kita orang keluar untuk aktiviti kat Aqaba pula. So kita orang dah berehat. A few moments later. Tadi rekod tak jadi sebab tiba dengar macam ada orang suara Melayu. Tadi dah alhamdulillah dah siap-siap. Sekarang pukul 3.43 petang. Dah solat. Dah apa? Dah siap-siap lah. Dah baring. Dah scroll TikTok. Sekarang kita orang jalan-jalan. So kat sini macam Malaysia juga. Tapi ada angin sejuk kan? Angin sejuk. So belakang sana, nanti dah cakap pasal sana. Sekarang Noha dah pergi keluar sebab dia tolong surveykan hotel untuk Iman. Lepas tu kita orang sekarang jalan-jalan cari makanan sebab Yana lapar. Hana pun lapar.
Tadi kata tak lapar. Tak apa, kita nak makan. Wah, tapi malah nak keluar. Awas je, awas. Sana tu tanah Palestin, sana ada Mesir. Laut ni dia menghubungkan 3 negara. Mesir, Jordan dan Palestin. Besar dari Palestin. Jauh-jauh datang Petra. Last makan benda ni malam hari. Nak plannya sebab kita orang nak makan ni sekarang ni macam makan untuk kenyangkan perut je lah. Malam ni baru makan seafood. That's why. Okay, that's why. Dah kami kekenyangan setelah makan 1 paratha, 1 puri. Sama-sama. Jadi makan 1 puri pun dah kenyang sangat. Ya, kenapa licin sangat dah ni? Berkilat guys. Lepas tu sekarang ni kita orang macam nak lepak tepi pantai. Kaki besar. Kola. Maknanya kita orang tadi jalan lalu jauh. 3 kali ganda. 3 kali ganda. Benda dekat je tapi tak apalah perempuan. Tak ada. Tak adanya. Kalau depan jauh. Kalau lalu belakang dekat lah. Tadi kita orang pun keliru. Kita orang nak makan malam ni. makan seafood ke malam hari tadi sebab tak ada Nuha. So kita orang makan je lah untuk kenyangkan perut dulu. Macam saya cakap tadi kan. Itulah. Kalau nampak orang berkeadat ni sebab kat ikan. Memang. So kami kembali ke tempat ini. So sana tu nampak tak? Sana tu Palestin. Sana Mesir. Palestin tahu ke Israel. Sana? Tanah Palestin. Jangan panggil Israel. Kita orang tak tahu nak pergi mana. Gimana plannya ni? Jangan dekat sangat tu. Gimana plannya ni? Tadi kata 4:30. Ya pukul berapa? Aku dah tengok sunset. Nak boat lah, nak sunset lah. Mana ni? Nak sunset dulu. Boat boleh esok. Faham tak? Katanya boat. Katanya daripada kita boat. Lepas tu baru tengok sunset. Satu. Sekarang ni semua menghilang. Lepas tu tak ada dapat apa pun. Dapat apa? Malam hari. Jauh-jauh malam hari. Jauh-jauh malam hari. Tak, aku nak tengok sunset sekarang ni. Aku nak tengok gambar sunset. Jangan dekat sangat ni. Yana, aku tak. Akhirnya dah buat kata putus. Kita orang naik je boat kat sini. Naik je. Seorang 2 jod. Biasanya seorang 1 jod. Tapi malam-malam nak nego. Macam je lah. Nah, kau apa kau expect tu? So katanya glass tu cakap apa, kenapa panggil glass boat? Asyan salah tak? Dah cukup cakap Melayu please. Mak aku tak faham, ni je glassnya. Pakcik ni tak habis tau. Ni dia kata 2 jod 1 orang. Tengok jadi apa. Saya ternik ke bro? So kami memulakan perjalanan kami. Air sangat jernih ya. Tapi lupa sikit lah. Lupa sikit. Kalau sih. Ada garam ni. Apa tak garam ni? Tak nampak aku. Apa yang garam ni? Oh, macam tu cara dia. Tak nampak pun. Pakcik relax, pakcik relax. Saya nak. Aku nak. Tadi dah takut dah sebenarnya spek jatuh. Sekali jadi betul-betul. Macam mana redo lah. Kau selalu nak pakcik diving kan. Tak tahu timbul balik kan. Tidur orang tu.
apa ni? Nah, semalam kita main 10 jam untuk tengok batu kat Body Room. Body Room Petra. Hari ni kita main 2 jam tengok batu ni kak. Video berjalan batu, tak apa lah batu. Memang Jordan ni batu je. Bayang Bayang batu. batu. Awas dia pakcik. So tadi pakcik tu ambil air Yana. Lepas tu untuk masakkan. Lepas tu dia beri gambar. Coral. Small fish. Where? Adalah nampak seko. Hebat dong. Sorry guys. Oh tu. Oh, ada. Apa nampak Okey. balon Belik. Mana sia? Oh, okey. Ada. Okey, 2 jam untuk baru punya ni baru punya scenery Okay. 2 jam untuk ikan kecil, okay? Okey, tak apa. Kalau nak ambil lagi ditambah 3 jam. Kalau nak pergi semua. Seorang 3 jam kan semua. Tambah lagi. Yang ni bisir paksa dah. Semua 3 jam. A few moments later. So tadi naik boat dan tak sambung kat video. Lepas tu ni sekarang dah rehat. Hana dah tidur, dah bangun. Baru nak cari seafood. Plot twist rupanya Nuha makan dengan JBP. Yang kita orang cakap nak makan seafood dengan Nuha tu tak jadi. Dia makan dengan JBP. Kita orang cari sendiri. So dah keluar menuju ke tempat makan. Sama saya Hana, sama mereka. Bukan yang sama. Mana tak tahu. Nuha busy guys. Oh, kena scam. Tak dah kena scam macam rasa Kena setumpah. rupanya dia makan online. Ini channel 2. Nombor dah sampai nanti lah. Kita cukup lah sebelum-sebelum ni. Cukup lah setahun tak cukup Cukup ke lah? Macam kita orang pula. Nuha tolong tengok sampai habis. Tak ada masa habis lah tak tengok benda ni. Pada Nael, Ketua JBB, kita kekurangan kasih sayang daripada Nuha tau. Dia jadikan rumah tu sebagai Singgahan. rumah persinggahan je. BP tu rumah dia Luna. BP tu memang makan baik Prisma. BN. Baik Nuha. So kita orang order. Saya order air jambu guava. Ni air mango. Tu banana leaf, banana milk. So saya order. Ginger. La. Oh, ginger. Okey. Ini ialah sotong. Sotong celup tepung. 1 kilo celup tepung. 10 je. Harga dia 10 jot, RM60. Masih murah ke mahal? Murah ke mahal guys? Semurah ke mahal? Benda tu ambil kat depan je. RM60 RM60. Banyak tu. Tak apalah kat Ini sini bukan je 1 kilo sotong. Ini 1 kilo yang dicampur sili, campur kokok. 1 kilo. Betul ke ni 1 kilo? Awas pakcik. So ni tempatnya. Sofro. Apa benda? Sofro. Kalau korang pergi sini, kalau nak beli air jus, saya suggestkan beli yang guava. Guava lagi sedap daripada Lagi sedap. Yang ni 2.5, yang ni 1.5. Tapi Satu rebuk. yang ni 1.25. 1.25. Tapi yang ni tak rasa macam benda okey je, tapi dia tak sesuai untuk 2.5 tu. Tu lagi sedap. So saya nak habiskan air anak apa-apa korang dah untuk aku nak Okay. Ini dia last dishnya ialah udang celup tepung. Bismillahirrahmanirrahim. Laju. Tadi dah makan dah sebenarnya, baru ingat nak rekod. Ni udang. Tak. enggak ada macam. Udang sedap kalau tak ada apa-apa. Bukan dah ada rasa udang lah. Kita sotong terlalu Kosong. Sebab dia satu fasa. Update. Dah ada sos. Sos pun bukan sos cili. Sos tomato.
Apa ni? Rasa sotong frozen tu, sotong kering tu. Aduh, dah duduk tepi pantai pun pakai frozen. Salah apa? Kau sebenarnya rasa macam ni? Fresh ke tak ni? Tak beza? Frozen. Yakin kau? Tak fresh? Ya. Tak terbeza? Boleh lah. Elok sikit ada cicah sos. Korang kena makan dengan lemon. Alhamdulillah dah kenyang. Alhamdulillah. Dah kenyang. Manis lah. No cut sugar today. So, kasi kita orang nak ambil ukulele, so kita orang lepak tepi pantai. So dah ambil ukulele di hotel. So kita nak lepak sebelum curfew kita orang pukul 11. Sekarang pukul 10.24. Tengoklah lepak luar. Lift tu. Tapi ada curfew guys. Demi kemaslahatan kami. Lawannya Palestin. Tu. Terangnya sana. Cahaya. Punyalah cari tempat tak boleh jumpa. Oh, dia kat sini. Okay, kita tukar. Tukar. Pergi kat sini. Tukar. Lala pergi pantai yang jauh. Tak tempat lah nak lepak. Nak Yang lepak pertama ni. tu ada batu. Tapi ramai pula cabak kat situ Arab. Ramai cabak Arab. Lepas tu yang kedua ni tak ada tempat batu. Dia macam pagar macam tu. So kita nak pergi pantai. Boleh duduk atas pasir. Tiba-tiba buat sembahangan dia orang. Okay, hai. Diorang nak dengar Yana main ukulele guys. Ramai je yang tengok. Ramai kat tengok. Yana ada subscriber Arab. Oh my god. Yana Wahab. Hebat nyawa. Tu Os. Baru subscribe bye. So update sekarang ni Yana kena main dia borang kat. Nombor aku dah bagi request Arab. Orang Arab nak tengok dia main. Why are you running? Ada Saya ikut, aku tak tahu. Sehidup semati kita. Itu. Kita orang nak lipat lagi tapi dah pukul 11. Susah lah pakcik Arab tu tau. Kita orang baru nyanyi separuh lagu tau. Tiba-tiba Separuh tau. Omar datang. Jom balik. Okey, baik. Kita kena ikut peraturan. Ayo, nyanyi dekat bilik je lah. View pantai kat. Tak best. Kau berapa kamu dah ni dah? Aku tahu pula. Kau tengoklah dia orang buat apa. Berebut yang budak-budak. Berebut yang budak-budak guys Aku marah Hana. Budak-budak relax je. Kau tengok dia. Budak ni. Takut lah budak yang macam Ni risau. Takut pusing nanti. Merisaukan. Dah selepas sini. So this is the end of day 2. So pagi tadi jeep tour, lepas tu gerak Aqobah, lepas tu kat Aqobah kita makan-makan. Makan sangat. Buat apa juga kita kat Aqobah ni? Oh, naik boat. Naik boat. So esok pagi insyaAllah nak naik speedboat pula. Macam mandi basah-basah sikit lah. So jumpa esok. Bye. Tomorrow for sure. Hai, selamat pagi semua. So pagi ni nampaknya terbatal niat untuk pergi naik speedboat.
Sebab semua tidur, saya je yang hidup. So tak nak buat apa. So saya semalam pagi tadi saya tenang je lah di pantai, dalam bilik dengan view pantai. Sekarang saya nak jumpa dengan Hanis. Diorang tengah bersiap, Hana dengan Noah siap. Saya jalan dulu. Saya lapar, pagi bangun tak makan-makan. Itulah. Ni pun make up tak apa-apa. Tangga lagi. Penat naik. Nak makan dulu guys. Makan guys. Makan guys. Itu dah shawarma. So Yana order burger je guys. Burger 100 gram. Tunggu diorang siap lah. Duduk dulu. Makan. Nabi bahar. Pantai. Bahar. Kita dah nak makan-makan. Makan-makan dekat tepi pantai. So, tapi tak ada ramai orang. So, boleh lah tenang-tenang. Dia bersiap orang. Sedap gila. Teruknya. Palestin tau. Semaknya. Cuba lah. Cuba nak masuk vlog. Kalau belajar tabiat Otonia, dia ada dalam sejarah lah. Dia macam tak set juga kot. Tak tahu, dia macam disorokkan lah sejarah tu. Okay. Tanah pertama Israel Kau sikit lah. adalah situ. Sebenarnya Aqabah ni besar tau. Aqabah ni sampai hujung sana. Okay, so waktu dulu King Abdul I bagi tanah kat Israel. Sana tu nama dia Eliad. Boleh search dekat Google Map. Memang nampak betul-betul sebelah apa Aqabah tu Eliad. Itu tanah pertama. Sebab tu diorang nampak lagi maju walaupun dah kat penjuru apa negara diorang. Sebenarnya bukan negara diorang pun, tapi Jordan yang bagi. Itu tanah pertama Israel. Jordan ni daksa ni. Ni teruknya. Yang satu yang bagi. Auzubillah. Boleh search lah Eliad. Tu kat dalam nampak tak? Sedikit perkongsian dari Razin. So sekarang Tompian nak balik hotel, Yana seorang. Jadi diorang balik dulu. So Yana nak healing. Tak ada mood sangat. Macam tu je lah. Nak balik ke hotel, kemas barang. So check out. Apa Razin? Setelah berapa jam perjalanan? Dah 2 jam Dah 2 jam perjalanan. Baru singgah solat Jamaah takhir di masjid. Masjid ni biasa dah pergi. Sedang A few moments later. Hai, so Yana dah balik rumah. So tadi perjalanan masa dalam 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 jam jugalah. Kurang lah. Lepas tu this is the end of this vlog. Jangan lupa subscribe, comment, share, like. See you in the next video. Bye bye.